Benda ni dia boleh pusing kiri dan kanan. Ini untuk pusingkan bahan ni lah, silinder ni ke situ. Bahan ni akan pusing lah menggunakan handle tu. So benda ni pun boleh kira kanan. So kami kira kanan ni menggunakan sistem seperti di dalam 3D printer lah, menggunakan bracket dan dia punya skru berbola. Ini adalah dia punya sistem lah kami guna untuk dia pergi kira kanan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada MTI ingin membentangkan projek GTA pada tahun 2026 kami, iaitu yang bertajuk penghasilan jig pengilap bahan kerja silinder berasaskan sistem mekanikal untuk kegunaan dalam bidang pembuatan. Projek jig pengilap bahan kerja silinder direka untuk mengatasi masalah bahan kerja silinder yang sukar dipegang dengan stabil semasa proses pengilapan. Pemegang khas ini membolehkan bahan kerja dipegang dengan kemas, dilaras mengikut saiz dan diputar secara terkawal. Dengan itu, kerja pengilapan menjadi lebih selamat, cepat serta menghasilkan kemasan permukaan yang lebih licin dan berkualiti. Ia juga sesuai digunakan di bengkel latihan, makmal teknikal dan industri kecil dan sederhana. Penyataan masalah. Pengguna sering menghadapi kesukaran untuk menstabilkan bahan kerja, terutama yang berbentuk silinder seperti yang inilah. Pemegang secara manual bukan sahaja meletihkan, malah meningkatkan risiko kecederaan akibat bahan kerja terlepas atau tercempuk ketika proses mengilap. Ketiadaan pemegang yang sesuai boleh menyebabkan hasil kemasan tidak sekata dan menjejaskan kualiti kerja. Jig pengilap bahan kerja silinder direka untuk menstabilkan bahan berbentuk silinder semasa proses pengilapan yang sering sukar dipegang dengan kukuh. Dengan menggunakan jig ini, proses pengilapan menjadi lebih mudah, permukaan bahan menjadi lebih licin dan berkualiti, serta risiko kecederaan dan keletihan pengguna dapat dikurangi. Selain itu, ia membantu memastikan hasil kerja lebih sekata dan konsisten. Objektif projek kami ini adalah mereka bentuk pemegang bahan kerja yang sesuai untuk bahan silinder bagi digunakan dengan jig pengilap, meningkatkan kestabilan bahan kerja semasa proses pengilapan, meningkatkan keselamatan pengguna semasa menggunakan jig tersebut. Kiranya jig ni kalau guna lebih selamatlah daripada gunakan tangan. Kepentingan projek: meningkatkan keselamatan dan kecekapan semasa menggunakan jig pengilap bahan kerja silinder, mengurangkan risiko kecederaan kerana bahan kerja dipegang dengan lebih stabil, membantu menghasilkan kekemasan permukaan yang lebih sekata dan berkualiti.
potensi pasaran. Sesuai digunakan di bengkel, latihan, kolej, vocasional dan institusi kemahiran. Orangnya dalam bengkel ni memang sesuai lah guna projek kami ni. Boleh digunakan oleh institusi kecil dan sederhana yang menjalankan kerja pemesinan dan mengilak logam. Orangnya benda-benda logam, benda-benda besi pun ni memang sesuai lah guna projek ni. Kira dia selamat, dia guna kat mana ya, portable, senang bawa. Membantu meningkatkan keselamatan dan kualiti kerja dalam proses pengilapan. Kiranya proses ni lebih elok lah, lebih sekata dia punya pengilapan dia tu. Itu saja. Okay, hari ni saya akan tunjukkan cara menggunakan projek jig mengilap bahan silinder ni. Contohkan ni adalah mata mengilap. Cara penggunaan dia senang je. Hak ni untuk gerakkan bahan, yang ni untuk kiri kanan. Mudah saja untuk gunakan dia. Lepas tu benda ni pula boleh menyudutkan dia. Nampak tu. Kira contohkan ni mata pengilap tu, dia berpusing kena bahan. Lepas tu jangan guna ni kiri kanan ni. Kalau gerak benda ni tak ada masalah, kita boleh buat clamp. Lepas tu boleh pusing gunaan dia. Macam tu lah. Okay.